esok, ya tuan-tuan dan puan, esok Khamis malam Jumaat merupakan malam Jumaat di malam ganjil 10 Ramadan yang terakhir. Sebagian ulama menyatakan ini merupakan salah satu malam yang sangat penting, kemungkinan ia merupakan malam Lailatul Qadar. Maka tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak kepada semua, jom sama-sama kita semua mempertingkatkan ibadah pada malam tersebut. Nah, saya berikan kepada tuan-tuan dan puan beberapa amalan yang boleh kita lakukan pada malam tersebut. Dahlah malam ganjil 10 Ramadan yang terakhir, malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Pertama tuan-tuan dan puan, kalau kena malam itu, malam Lailatul Qadar, gandaannya sangat luar biasa yang akan sampai kepada kita. Kedua, jangan tinggal solat sunat. Tarawih jangan tinggal, tambah dengan solat taubat, solat istikharah dan juga solat hajat. Ketiga, perbanyakkanlah doa bermula pada waktu maghrib sehingga waktu subuh. Cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, kerana waktu itu di antara waktu yang sangat mustajab di sisi Allah. Keempat, berdoa dengan doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah yang maha pengampun, yang suka dengan orang yang memohon keampunan, ampunkan kami ya Allah. Pastikan kita tidak ketinggalan dengan malam Jumaat yang sangat luar biasa ini, yang kita tak tahu lagi adakah minggu hadapan kita mampu berada pada Jumaat Ramadan yang terakhir ataupun tidak. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah, jom berterima kasih kepada Allah.